Assalamualaikum guys. So kisah lazimi zikir part 2 kan. Macam Allah katalah kan, dalam diri manusia elemen yang paling penting adalah hati. Kalau hati itu bersih, maknanya bersihlah semua-semua dia. Betul tak? So dalam Islam ni mudah je kan. Dia punya penciptaan kan sebenarnya dari segi sifat dan sikap, dari segi perbuatan, dari segi tindak tanduk kita, dari segi percakapan kita dan sebagainya kan. Dia nak menuju ke arah satu kesatuan je. Dia nakkan kita semua ada akhlak yang baik lah, moral yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kenapa? Kalau anda lihat kan tuan-tuan, kalau anda pergi Mekah ke pergi masjid contohnya kan, mana ada orang solat yang lain sujud dia sama, rokok dia sama kan. Kalau kata solat Zuhur tu dia solat 4 rakaat, tak ada pula yang nak pahala lebih yang buat 5-6 rakaat. Betul tak tuan-tuan? Kan? Takbir ihram dia sama kan. Bagi salam dia sama. So sama juga dengan kehidupan. Sebenarnya akhlak yang Nabi sarankan tu pun sama. So dia tak adalah jadi orang-orang yang nak marah sana marah sini, yang nak nak jadi macam nak bergaduh sana bergaduh sini kan. Pasal apa? Pasal dia ada keislaman dalam diri dia, dia ada keimanan dalam diri dia, sebab dia kenal diri dia kan, diri dia. Sebab itulah Ifah cakap tadi kan, cerita dia yang utama sekali ialah untuk melazimi zikrullah, untuk bersihkan hati. Kalau hati kita bersihkan, nanti jiwa kita tenang kan. Lepas tu nanti akan masuklah sifat-sifat dan sikap-sikap yang mahmudah, yang baik-baik dalam hati kita kan. Akan masuklah ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang benar, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Allah, ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang boleh merapatkan hubungan kasih sayang kita sesama manusia. Ada macam tu tuan-tuan dan puan kan. Jadi sebenarnya sebab itulah it is very important untuk pertama-tama sekali kan, kita kena bersihkan hati dengan sentiasa mengingati Allah, dalam bentuk tahmid ke, dalam bentuk tahlil ke, dalam bentuk takbir ke kan, apa-apa juga. Begitu juga kan, untuk kita berselawat pada Rasulullah. Begitu juga untuk dalam percakapan kita untuk sebut insya-Allah, masya-Allah, subhanallah dan sebagainya. Begitu juga untuk kita mengaji, dan mengaji pun salah satu form of zikir juga kan. Begitu juga dengan kita bersolat, solat sunat dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Sebab semua benda yang kita buat ni akan membersihkan hati kita. Bila hati kita bersih kan, kelakuan kita akan bersih kan, kata-kata kita akan bersih, perbuatan kita akan bersih. Kita tak akan jadi netizen yang mulut-mulut cerupa tu tuan-tuan dan puan. Kita tak akan jadi orang bergaduh-gaduh. Kita tak akan jadi orang di BKL yang bermasalah, yang duduk pukul peniaga belon contohnya. Cerita macam tu tuan-tuan dan puan. So berzikirlah. Itulah pesanan Ikhwan. Alright tuan-tuan, Assalamualaikum. Bye.